pengunjung daripada di campsite sama birthday ni. Alhamdulillah hari ni hari Sabtu, ada pengunjung daripada Pahang buat family day. Kita punya aktiviti semua tetap kan. Tahu datang daripada Pahang. Ini dia orang request nak jemaah dekat tanah. Kita akan ikut seperti mana yang customer kita minta. Ini kira budak-budak main. Ini suasana pada waktu malam. Boleh mancing. Macam mana Topik? Tempat okey ke sini? Tempat okey. Mancing ikan banyak. Asyik makan ikan batin kan? Kena pula ikan rohu kan? Itu. Jaga. Bukan saya itu yang masuk kolam. Okay, diorang baru sampai pada petang tadi. Jangan risau, kita ada beberapa tempat di campsite A dan kita ada campsite B. Ini B, ini B. Okay, C yang sana, atas sana C. Ni sebab gelap, kalau kata customer yang mana yang masuk request, kita akan ni api lah, elektrik. InsyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh hubungi nombor yang tertera di page K1. Ini salah satu orang kuat. Kalau anda ingin berkemah tempat yang healing yang cantik, anda boleh datang di campsite. Tapi kat sini view yang cantik akan anda nampak. Seperti sunset waktu petang. Kemah kita akan sediakan tapak semua. Untuk set BBQ pun ada, tapi dia punya dapur saja. Anda boleh datang sini dengan harga yang berpatutan. Okey, insya-Allah. Okey. TV pun ada. Toilet yang sangat selesa.
saja yang dapat saya kongsikan setakat ini. InsyaAllah yang mana yang berminat nak buat family day ataupun apa-apa event di DP Campsite Tapah Perak boleh hubungi untuk log tarikh.